Ada benda best ni aku nak tunjuk ni. Oi. Kan. Nampaknya biji benih yang kita tanam semalam dah, ini hari kedua lah. Alamak, ada polis pula. Hari ni hari yang kedua. So dia dah start tumbuh dah. Alamak, kapal terbang pula. So dia dah start tumbuh dah guys. Nampak? Oh. So korang nantikan. Ini aku rasa tak lama lagi ni dia akan jadi besar. Dia akan tumbuh anak pokok. Dan bila tumbuh anak pokok, kita akan bagi free je dekat korang. So untuk korang yang tak tahu lagi, kita tengah buat projek yang dinamakan Bean to Blossom. So projek ni kita nak tanam pokok dalam cup yang kita recycle kan macam ni. Kita akan bagi juga free baja daripada ampas kopi. InsyaAllah dapat membantu korang kat luar sana juga yang mungkin tak tahu cara nak menanam pokok ataupun first time nak menanam pokok. Inilah dia. Kita nak bagi secara percuma je dekat korang, okay? So jangan lupa like, komen dan juga share video ni dan jangan lupa follow kita. Stay tuned for the next update.